Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Okey, ni kita nak update counter Genetech. Semalam kita ada discusskan counter yang buat HL, validation of HL. Okey, yang ni yang kita kata BODTL. Ingat lagi tak? Kita buat reversion sikit. Okey, ini BODTL, orang player yang beli masa BODTL 1. Okey, ni dia buat breakout, dia buat H. Alright. So validation of HL kat sini, dia dah beli kat sini lah. Okay, dia beli kat sini, masuk, dia breakout H, ada player yang seterusnya masuk lah. Okay, ni yang pertama, ini player yang kedua, validation of higher low. Lepas tu breakout H, player ketiga masuk. Okay, dan dia sampai ke sini, dia turun lagi buat another higher low. Okay, yang ni player keempat masuk. Sekarang untuk yang last lah, yang last adalah player yang kelima akan masuk. Untuk yang baru masuk hari Jumaat, dia dah buat untung lah. Dia betul-betul sampai dekat dia punya previous high. Dia punya higher high ni lah. Ingat lagi tak? Saya harap semua ingat. Tu dia kata konsep ni adalah sama lah. Konsepnya adalah sama. Counter tengah turun. Dia breakout dalam trend line. Okay, dia breakout dalam trend line. Ini player pertama akan masuk, beli based on BODTL. Lepas tu harga naik, harga turun balik, pullback dia buat sini dia buat higher low. Orang yang beli buy on pullback higher low, dia akan beli kat sini lah. Bila dia turun, dia reverse balik macam buat V lah. Dia turun ni kan selalu candle merah lah kan. Lepas tu candle merah tu akan dimakan oleh candle hijau. Katalah ni candle merah waktu dia turun. Kita tandakan dia punya high dia, tinggi dia kat mana. Tunggu kalau ada harga naik melepasi harga high yang ni, reference candle kita ni, boleh beli. Maksudnya dia dah reverse ke atas, dia dah buat corner lah, naik ke atas. So ni player yang kedua masuk. Lepas tu masa dia dah breakout downtrend line, dia ada buat high kan. So kita tanda sini high, dan dia breakout. So player buy on breakout akan tunggu sini pula. Ini player ketiga. So tunggu lagi, dia buat high lagi, dia turun lagi buat high low, dia reverse. Player keempat. Lepas tu yang ni dah jadi higher high. Higher high ni pula akan breakout pula nanti. So player breakout akan masuk pula. Ini player pullback, ini player pullback. Ini player breakout ada daripada yang ni, yang breakout kat sini dan breakout sini. So 3 player breakout, 2 player pullback. Okay, so kita nampak jelas dekat counter ni lah. Breakout down trend line, dah beli satu, masuk dah win. Dia buat H, dia buat yellow, player kedua masuk. Dia breakout high, player ketiga. Dia buat higher high, dia pullback. Okay, orang pullback belilah, based on validation of higher low. Dia masuk hari Jumaat. Hari Isnin dia dah dapat untung dah. Dia dah sampai kat sini. Tadi dia naik betul-betul ngam. So maksudnya boleh guna konsep tu lah. Okay, konsep structure lah. Buy on structure. Sama ada you nak buy on pullback ataupun you nak buy on breakout. Ataupun you tunggu pullback, buat higher low. Okay, itu saja. InsyaAllah kita akan update counter-counter lain pula.